tentang kesan-kesan lokasi berlakunya tsunami. Ini memang yang kita nak. Kita memang hasrat gitu. Apa yang kita nak tu dia tunaikan, dia faham apa yang kita nak. Kita datang kat situ apa kita nak. Kalau nak tengok tempat pemandangan ni sama je di Malaysia pun ada, tapi tempat berlakunya tsunami tu yang penting. Ya, dalam zaman moden ni kan, kita berjumpa dengan orang yang betul-betul menghadapinya. Macam pemandu pelancong kita Pak Mukhlis pun dia mangsa tsunami. Puan Farisha ni pun mangsa tsunami. Jadi kita berjumpa dengan watak-watak hidup daripada mulut dia orang. Jadi impak dia memang berbeza lah. Kemudian kita ni dia beri makan yang saya rasa memang bersyukur lah. Kita rasa berbaloi dengan apa yang kita bayar tu, masa lebih yang dia bagi. Kita expect yang macam ni, dia bagi macam ni. Memang lauknya banyak, bersyukur sangatlah. Kemudian Pak Izal kita dah sarapan pagi, dia ajak kita ngopi lagi. Jadi nak ikutkan kita boleh tolak je, tapi kita rasa seronok bila dia ajak begitu. Jadi saya tak tahulah dia orang ni untung ke rugi tapi dia tak kisah tau. Yang penting kita ni menikmati suasana tu. Dia nak layan kita ni supaya kita puas hati lah. Jadi saya, kalau ada sesiapa, bukan saya nak promosi lah saya menggalakkan jugalah, sebab kita nak pergi ni, kita nak tenang, nak seronok, dapat informasi. Jadi Tuan Nenggaro ni yang paling antara yang sesuai lah untuk kita ambil package ni lah. Pun tak mahal, hotel pun selesa, taraf 5 bintang, 4 bintang. Jadi kita tak penting sangat tempat tinggal tu, yang kita penting jadi selesa. Kemudian makan pun kita tak minta lah makan banyak-banyak, tapi dihidangkan banyak. Memang kita puas hati lah. Saya main-main cakap ni, keluarga saya ramai 13 orang dewasa, 3 kanak-kanak ni kita puas hati lah. Jadi kita mengucapkan terima kasih, syabas kepada Cik Izal dan rakan-rakan dia dengan melayan kita sampai malam, sampai pukul 10, 11 malam melayan kita lagi. Dia orang sanggup lah kan. Memanglah itu salah satu daripada karier dia, tapi kesanggupan dia orang melayan kita. Sebab dia nak kita puas hati. Jadi saya rasa Tuan Nenggaro ni memberi kepuasan kepada kita lah. Kemudian kita diperkenalkan dengan kuih-kuih tradisional budaya, yang itu yang kita nak lah. Memang kita ni serumpun, tapi perbezaan tu ada. Jadi alhamdulillah, kami berdoa lah kepada Allah SWT. Mungkin mudah-mudahan akan datang kita diberikan rezeki lagi datang ke sini atau di daerah-daerah lain di Indonesia. Itu saja daripada saya lah. Jadi kalau korang mana bantu, minta maaf lah. Bagi pihak saya, mewakili keluarga, kepada Tuan Nenggaro ni kami ucapkan terima kasih. Kalau ada tingkah laku kami, tutur kata kami yang tak enak, tak bagus, mohon ampun, maaf lah. Semoga ikatan antara Indonesia dan Malaysia melalui wisata pelancongan ini dapat mengukuhkan lagi ukhuwah sesama kita lah. Semoga Aceh ni Allah berkati. Bumi Aceh ni bumi yang berkati. Banyak para ulama, para keturunan Nabi di sini. Dan kita rasa seperti kalau pergi di Masjid Batu Rahim, Batu Rahman, macam kita berada di Madinah, macam berada di Mekah. Tapi tahapnya di Madinah, Mekah tu tak terkata lah. Tapi rasa tu ada. Ramai orang alim kat sini. Berbeza, sangat beza. Itu saja daripada saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.